Apa pemilik Proton Exora, pemilik Proton Iris, Saga FLX, Saga VVT yang menggunakan sistem CVT, ada masalah gearbox, tak payah pening-pening lah ni. Sebab di area balik pulau, AYD Auto Service boleh selesaikan masalah tu di sini. Ada satu Proton Exora Bold CVT yang mengalami masalah di bahagian gearbox. Untuk info, mileage kereta ni dah masuk 235,000. Keadaan dalaman gearbox untuk mileage 235,000, dia akan jadi lagu ni. So kalau hampa tengok kat sini, dah berlaku kehausan di bahagian steel belt ataupun rantai yang berada di dalam gearbox. Di samping tu juga, bila kita cek di bahagian oil dan o-ring yang berada di dalam gearbox, dah mula keras. Bila keras, akan berlakunya pressure leak di dalam bahagian gearbox yang kita tak nampak dan kita tak tahu. Dan bila mileage dah tinggi, akan berlakunya wear and tear di bahagian primary dan secondary. Bila kita cek di bahagian gearbox ni juga, terdapat satu bunyi wing 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 wing. Macam bunyi tuti tu lah. Bila kita cek, dengar tak? Saya tak pasti apa boleh dengar. Di bahagian bearing dalaman gearbox pun dah mengalami masalah. Apa jalan cerita dia? Kita akan tukar semua ni barang yang baru, termasuk sekali di bahagian drive mode sensor ataupun DMS. Ini antara common gearbox CVT selalu jadi masalah di bahagian DMS ni. Buat finishing, dia akan jadi lagu ni. So kita akan cuci sekali di bahagian engine bay, dan gearbox yang dah disiap pasang tu kita dah kemaskan, kita dah marking. InsyaAllah tiada lagi masalah gearbox. Review daripada orang yang pernah buat overhaul gearbox di AYD. Jadi lagu ni. Apa nak ragu-ragu apa lagi? So kalau buat hampa yang berada di area Pulau Pinang, Seberang Jaya, Kulir Lunas, Bukit Mentajam, nak cari tempat untuk overhaul gearbox dan yang paling penting nak warranty, apa wajib cari kami di AYD Auto Service baik Pulau Pinang. Dan kalau video ni bermanfaat, tolong save video ni sebagai sebuah rujukan hampa dan tolong hilangkan button follow di TV saya. Terima kasih. Assalamualaikum layan.